Okay guys, hari ni kita akan tengok berapakah tinggi gula saya akan naik selepas minum susu kegemaran ramai orang sekarang ni, iaitu Oatside Milk. Untuk test kali ni, saya akan menggunakan continuous glucose monitor daripada brand Otai untuk monitor gula saya. Disclaimer guys, ni hanya bacaan gula untuk badan saya sendiri, ni bukan nasihat perubatan dan bacaan orang lain mungkin berbeza. Satu kotak Oatside Milk ni mengandungi 127 kaloris, 16 gram of carbs, 1.2 gram of protein dan 6.4 gram of fat. Jom kita try minum dulu. Okay guys, dah beberapa jam berlalu selepas saya minum sekotak Oatside Milk ni. Untuk hari ni saya memilih perisa original, dia sedap dan tak manis sangat. Kalau kita tengok gula saya sebelum minum tadi, baseline gula saya adalah lebih kurang 5.3 ke 5.4. Selepas minum satu kotak susu Oatside Milk ni, kita boleh tengok yang gula saya naik sehingga 7.4 milimol, peningkatan sebanyak 2 milimol. Dekat sini kita jangan confuse oats yang biasa tu dengan Oatside Milk ni. Oats biasa technically dianggap low GI disebabkan dia mengandungi serat yang tinggi. Oatside Milk ni pula, kalau ikut nutrition facts dia, tak tertulis jumlah fiber yang ada. Kita cari dekat website pun tak jumpa. Peningkatan sugar spike ni pun taklah tinggi sangat. Jadi saya rasa susu macam Oatside ni sesuai untuk jadikan alternatif untuk orang yang tak boleh minum dairy sebab dia lactose free. Tapi lepas saya minum sekotak Oatside Milk ni, walaupun dia claim lactose free, teruk jugalah kembung perut saya lepas tu. Most probably bukan disebabkan oleh kandungan lactose, tetapi kandungan beta glucan ataupun serat larut dalam susu ni. Jadi guys, berapa orang yang campur Oatside Milk ni dalam kopi anda dan berapa orang yang ada masalah kembung? Beritahu saya dalam komen di bawah.